Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Normaliza binti Siddiq, Pegawai Teknisi Makanan daripada Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan PKD Hulu Selangor. So, tajuk saya pagi ni berkaitan dengan makanan lah. So, saya akan cakap tentang keracunan makanan dan budaya 3M keselamatan makanan. Okey, so nanti hujung-hujung saya akan ada selit lah beberapa perkara yang mungkin tak ada dalam slide tapi saya nak sentuh juga sebab kita ada ramai peserta hari ni. So nanti hujung-hujung saya akan selit tentang ProCam dan juga Kendiri lah. Okey. So saya hari ni akan cerita tentang makanan je. Makanan selamat, makanan bersih, macam mana nak pastikan kita punya makanan selamat, macam mana nak pastikan kita punya premis dan dapur kita selamat lah. Okay, so macam mana kita nak faham apa itu kebersihan dan keselamatan makanan? Apa itu keselamatan makanan? Makanan kita ni, kalau kita tengok makanan tu, kita nak makanan kita tu rupa dia macam makanan lah kalau tengok daripada mata kasar kita. So kalau contoh, kalau nasi lemak. Kalau kita makan nasi lemak, kita nak nasi lemak kita tu ada nasi, ada sambal bilis, ada apa lagi, kacang, ada timun kan, ada ayam. So kita tak nak ada benda-benda lain yang bukan makanan. Itu kalau first impression kita lah. Kalau ada benda-benda lain selain daripada makanan tu, contohnya ada rambut kan, rambut ke, dawai kokot ke, ataupun paku ke, so kita tak nak lah benda-benda macam tu. So kalau makanan selamat ni maksudnya makanan kita tu bebas daripada benda-benda yang bahaya fizikal tu, bebas daripada kuman berbahaya, racun, toksin dan bersih daripada najis dan bahan buangan lain. Itu maksudnya keselamatan makanan. So kenapa kita nak makanan kita ni bersih kan? Kita tak nak makanan kita sekadar sedap. Sekarang memang semua orang pun nak makanan sedap kan, tak kisah harga mahal, yang penting makanan tu sedap. Tapi kena tengok juga komponen bersih tu. Kita nak makanan kita bersih juga, so bila kita makan, makanan tu bagi kita tenaga, bagi kita vitamin, bagi kita khasiat dalam masa yang sama. Makanan tu tak merosakkan badan kita lah. Okay, so makanan kita, makanan yang tak bersih ni dia boleh mengandungi bahan-bahan berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan lah. So kalau kita tak makan makanan yang bersih, kita akan dapat penyakit yang daripada bahan-bahan berbahaya ataupun bakteria-bakteria tu tadi. Okay, so saya cerita sikit tentang keracunan makanan. Ini memang masalah sekarang kita boleh tengok viral tu laju sangat. Kalau ada keracunan makanan memang sangat viral dan memang orang akan suka tengok lah sebab kita kan makan hari-hari. So kalau boleh kita nak protect daripada kita punya premis, kita punya dapur daripada terkena berita-berita keracunan makanan ni lah. So keracunan makanan ni adalah disebabkan oleh pengambilan makanan atau minuman yang tercemar. Makanan yang tercemar daripada, kita ada empat kita panggil 4 pencemaran yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Yang pertama adalah pencemaran biologi. Pencemaran biologi ni yang disebabkan daripada bakteria atau toksin lah. Ini contoh-contoh yang dekat slide. Kita ada Salmonella, kita ada E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Tak perlu ingatlah nama-nama bakteria ni. Ini memang nama saintifik lah. Nanti saya akan cerita detail daripada makanan mana yang berisiko untuk ada bakteria-bakteria ni. Okay, so biasanya kalau pencemaran biologi ni kita tak nampak makanan tu okey ke tak okey. Kita dah masak dia, dah hidang dia cantik-cantik, nampak macam okey je. Tapi sebenarnya ada bakteria ni. So itu yang bahayanya pencemaran biologi lah. Kita tak nampak tapi sebenarnya dia dah ada dalam makanan kita kalau kita tak jaga. Okay, yang kedua adalah pencemaran kimia. Bahan kimia kalau masuk dalam badan kita,
boleh menyebabkan kematian lah sebab dia bahan kimia kan. Boleh buat mulut berbuih-buih. Jadi kita tak boleh dekatkan kita punya makanan kita ataupun kawasan tempat masak kita dengan bahan-bahan kimia. Kena letak asing lah. Contoh bahan kimia, contohnya macam spray racun serangga, spray nyamuk ataupun minyak tanah ke apa ke. So untuk elakkan daripada masuk dekat makanan kita, simpan jauh-jauh, jangan simpan dekat dapur. Okey, seterusnya pencemaran fizikal yang saya cakap tadi awal-awal, benda yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Contohnya kaca, rambut, dawai kokot, macam-macam lah. Jadi pencemaran fizikal ni kita boleh elak kalau kita tengok betul-betul, kita amalkan lihat hidu rasa tu. Kalau pernah dengar lihat hidu rasa, so pertama kita lihat dulu sebelum makan tu, lihat betul-betul kita punya makanan ada tak benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam makanan. So kalau ada, kena buanglah makanan tu, jangan makan. Jangan pula kalau dah ada rambut, kita buang rambut tu, lepas tu kita teruskan makan. Rambut tu dekat kepala kita, tak tahu ada apa dekat kepala. Dekat kepala tu ada kelumur, ada kuman. Jadi buang rambut dan tak payah makanlah makanan tu. Okay, seterusnya keracunan makanan boleh disebabkan daripada yang terhasil daripada semula jadi tu, yang tumbuhan dan hasil lautan yang memang dah beracun. Contohnya macam kulat, cendawan, kerang. Kita pernah ada isu kerang kan yang ada racun tu ataupun cendawan. Cendawan, kulat, memang ada spesies cendawan dan kulat yang memang dia beracun. Rupa dia sama macam cendawan yang biasa kita beli dekat kedai. Banyak yang cendawan yang beracun, rupa dia sama je. Jadi kita elakkan daripada makan cendawan yang tumbuh meliar, merata-rata tu, sebab kita pernah ada kes, kita memang ada kes keracunan disebabkan daripada makan cendawan yang tumbuh dekat tepi rumah tu. Jadi kita nak elakkan kita beli cendawan yang dekat pasar, dekat pasar raya yang memang orang tanam cendawan tu lah. Okay, so nak tahu macam mana keracunan makanan, adalah beberapa simptom. Yang pertama cerit birit, sakit perut, muntah, loya dan demam. Kalau dekat sekolah, kalau anak-anak yang ada simptom-simptom ni, kita tak boleh simply cakap, okay dia cerit birit je, dia keracunan makanan. Tak boleh lah. Jadi kita serahkan kepada yang pakar. Okay, kumpulkan pelajar-pelajar tu, bawa pergi klinik, jumpa doktor. So doktor nanti akan siasat lah simptom tu daripada penyakit apa. So yang pertama sekali kena bawa pergi klinik supaya boleh rujuk kepada yang pakar lah. Okay, ini contoh keratan-keratan akhbar. Kita ada banyak sangat berita yang berkaitan dengan keracunan makanan lah. So saya share beberapa sahaja. Yang pertama ni 3 beranak nyaris maut. Ni nyaris maut. Ada 3 maut ya, lebih 60 mengalami keracunan makanan, yang ni kenduri. Ada budak mati keracunan, ada yang maut makan ayam masak merah ni yang kenduri, kahwin dekat Kedah dulu. Ni 127 pelajar keracunan makanan selepas makan mi goreng. Okay, 44 murid keracunan makanan. Kalau kita tengok banyak yang melibatkan pelajar sekolah. Ini sebabnya kita ikut juga kepada antibody badan lah. Budak-budak ni lagi berisiko lah. Tambah-tambah kalau macam bayi ke, lagi berisiko. Sebab tu bila kita tengok, bila ada kes keracunan makanan, ramai orang makan makanan yang sama tapi ada yang sakit, ada yang tak sakit. So maksudnya mungkin yang sakit tu dia makan banyak daripada orang lain ataupun perut dia tak tahan lah daripada orang lain punya perut. Okay, ni roti canai banjir ada ulat. Kita tengok roti canai kita sedap rupanya dalam di sebalik kuah yang pekat tu ada ulat. Ada banyak kami terima aduan yang pasal ulat ni, ulat dalam bendi lah. Ada setengah tu kedai macam, kalau biasa nasi kandar ke apa ke, dia memang tak potong kan dia punya bendi tu. So kita pernah ada satu kes yang aduan kita siasat, rupanya ulat tu di dalam bendi. Bila kita potong baru kita nampak ulat tu. So salah satu cara
nak mengelakkan daripada masalah ini berulang, kita minta kedai tu potonglah dia punya bendy tu sebelum dibersihkan, sebelum dimasak. Okey, ini 82 gejala alami keracunan makanan, 2 disahkan meninggal dunia. Ini saya rasa yang kes tahun lepas ke 2 tahun lepas? Tahun lepas yang hangat tu yang bihun goreng telur mata. Ni daripada telur mata lah. Ada dia punya cerita di sebaliknya. Okey, so ini remaja maut, lepas tu ada kanak-kanak ke baby seorang yang maut tu. Okey, yang sebelah kanan ni 2 beradik kritikal termakan keropok racun tikus. Okey, racun tikus ni kita panggil dia pencemaran kimia. Biasanya kalau pencemaran kimia ni boleh membawa kepada kematian lah. Dia letak, kalau ikut ni dia letak dalam plastik keropok kan. So sebab tu kita tak boleh guna balik packaging makanan kita untuk isi benda-benda yang beracun ni, sabun ke, chemical ke, jangan letak balik. Contoh kita letak minyak tanah dalam botol air mineral ke, tak boleh lah, nanti ada yang salah faham, ingatkan itu air sirap ke apa ke. Macam dalam kes ni dia letak dalam keropok, jadi budak-budak dah nampak, dia ingat keropok, dah makan. So yang dalam kes ni meninggal lah. Tentang macam mana kita nak pastikan makanan kita selamat lah, dan juga untuk mengelakkan keracunan makanan. Okey, so makanan yang selamat ni adalah makanan yang bebas daripada bahaya fizikal, kimia dan biologi. So nanti saya akan ceritalah macam mana itu bahaya-bahaya fizikal, kimia dan biologi. Terdapat lebih 200 penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tercemar. So bukan sahaja keracunan makanan, terdapat juga penyakit-penyakit lain lah yang banyak yang terjadi disebabkan oleh makanan yang tercemar. 1 daripada 10 penduduk di dunia akan jatuh sakit setelah makan makanan yang tercemar. So kiranya daripada contoh 10 orang makan makanan tercemar tu, tak mungkin 10-10 yang kena lah, sebab bergantung kepada antibody badan masing-masing. Okey. So kita ada banyak input, banyak tips, banyak info-info untuk mengelakkan keracunan makanan lah, dan macam mana kita nak praktiskan budaya keselamatan makanan. Tapi hari ni saya nak share apakah itu budaya 3M keselamatan makanan. Ini yang barulah kita perkenalkan, baru setahun 2 ni lah, budaya 3M keselamatan makanan. So ada 3M dekat sini. Yang pertama, mengamalkan masak. Nanti saya akan cerita satu-satulah, MASAK tu. Yang kedua, memilih MBC. Yang ketiga, mengamalkan kendiri. Okey, kenapa perlunya budaya 3M? Budaya 3M perlu diterapkan dan diamalkan bagi memastikan keselamatan makanan terjamin. Sebab isu keselamatan makanan sekarang adalah isu global lah. Macam-macam isu keselamatan keracunan makanan, ada yang meninggal. Kalau dulu-dulu, kalau keracunan makanan kita tak dengar kan orang meninggal. Paling-paling pun ulang alik pergi toilet, syirik biris, sakit perut. Tapi sekarang keracunan makanan ni boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, ini M yang pertama, mengamalkan masak, MASAK. Okey, masak M yang pertama adalah masak dengan sempurna. Sebabnya kita dalam bahan mentah kita secara semula jadi, ayam, daging, ikan tu memang ada bakteria. Jadi cara nak bunuh bakteria hanyalah dengan cara masak dengan sempurna. Okey, kalau makanan kita dah siap masak, contoh dah siap masak tapi kita nak ulang balik masak, kita dah simpan, nak ulang makan, kita dah simpan beberapa jam ataupun semalaman kita dah simpan dia. So sebelum kita makan semula masakan kita tu, pastikan kita masak dengan sepenuhnya lah, kena cukup betul-betul mendidih dan cukup masa supaya kalau ada bakteria dekat dalam tu boleh dibunuh. Okey, suhu didih makanan bersup dan rebus hendaklah mencapai 70 darjah Celsius. Bila kita masak, bila mendidih tu pastikan dia mendidih betul-betul, jangan sekejap sangat. Kalau dekat hotel-hotel ataupun dapur kilang besar-besar,
mereka ada alat pengukur suhu yang kita panggil termometer. So dekat dapur asrama juga kita nasihatkan ada termometer. Kalau ada dapur asrama yang buat program keselamatan makanan, kena ada termometer. Okay, macam mana nak pastikan ayam dan daging kita tu dah masak betul? Contoh kalau ayam, pastikan isi dia warna putih lah, bukan warna pink, bukan warna merah, warna putih. Dan dekat kuah-kuah pun tak ada yang colour pink-pink, pastikan semua warna putih. Okay, seterusnya A adalah asingkan peralatan. Peralatan persekitaran dekat dapur pun menyumbang kepada keselamatan makanan kita. Jadi kita ada kita panggil pencemaran yang disebabkan oleh peralatan atau persekitaran tak bersih. Kita panggil cross contamination, pencemaran silang. So pencemaran silang ni dia terjadi apabila bakteria daripada bahan mentah ataupun bakteria daripada perkakas kotor, dia pergi kepada makanan kita yang dah siap masak. Okay, itu kita panggil pencemaran silang. Dia silang lah, menyilang macam tu. Okay, cara-cara nak elakkan, kita yang pertama simpan makanan dalam bekas untuk menggalakkan makanan mentah untuk mengelakkan makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang telah dimasak. So bila kita ada chiller ataupun kita ada freezer, kita tak nak simpan dalam plastik ataupun bekas yang bertutup sebab kita takut adanya bersentuhan lah, perpindahan antara makanan-makanan kita tu. Ada makanan yang berisiko, ada makanan yang tak berisiko. Jadi asingkan makanan dan simpan ikut dia punya itulah. Kalau bahan mentah, bahan masak. Kalau yang beku simpan dalam frozen. Ais pun sama. Ais jangan simpan dalam peti sejuk yang memang simpan benda-benda lain. Terutamanya daging mentah, ayam mentah. Sebab ais kan kita tak basuh, ais kita terus guna. Jadi pastikan ais simpan berasingan lah. Ada tong biru ke kalau tak ada freezer. Okey, asingkan makanan mentah dari makanan yang sudah dimasak. Ini pun samalah. Kita punya penyimpanan, kita punya masa potong-potong pun asingkan. Gunakan perkakas dapur yang berasingan seperti pisau dan papan pemotong. Macam mana kita nak asingkan? Nak pastikan kita tak terguna peralatan yang sama. Okay, kalau dekat negara maju, mereka dah praktiskan inilah color coding. Dekat Malaysia pun ada tapi tak secara menyeluruh. Tapi ini adalah salah satu cara yang efektif lah untuk pastikan kita membuat pengasingan. So kita bezakan color lah. Contoh color merah untuk daging, color biru untuk ikan, color kuning untuk lauk yang dah masak, color hijau untuk sayur, buah. Papan pemotong boleh diasingkan. Apa lagi? Kain lap pun boleh diasingkan. Pisau pun boleh diasingkan penggunaan dia. Okay, sebabnya kenapa? Sebabnya makanan mentah seperti daging, hasil ayam dan makanan laut, dia ada sisa-sisa dan lendir yang mengandungi bakteria. Jadi sebab tu bahan mentah kena asingkan daripada bahan masak. Bahan masak kan kita dah masak, kita dah bunuh kuman, tiba-tiba kita letak sebelah pula dengan bahan mentah yang ada banyak bakteria. So bakteria tu boleh berpindah lah. Okey, seterusnya S, simpan dengan betul. Makanan kita kalau ada yang kelebihan, kita nak simpan, jangan letak makanan lebih daripada 4 jam pada suhu bilik lah. Suhu yang macam kita biasa tu, jangan lebih 4 jam. Kalau nak lebih daripada 4 jam, simpan dalam peti sejuk ataupun simpan dekat suhu bilik tapi kena ada pemanas tu lah macam Ben Mary ke lilin dekat bawah tu kan. Okay, kalau makanan yang kita simpan dalam peti sejuk jangan lebih daripada 3 hari. Ini untuk praktis dekat rumah lah. Kalau dekat dapur, dekat kantin kita tak galakkan adanya makanan lebihan disimpan lama lah. Jadi kalau boleh lepas je waktu makan dah tak habis, boleh buanglah makanan tu. Yang kita nak simpan selama 3 hari adalah holding sample. So saya rasa setiap kali pergi cek kantin ke, cek dapur ke, kita memang nasihatkan supaya simpan holding sample lah. Holding sample tu makanan portion satu orang makan. Contoh kalau nasi ayam, ada nasi, ada ayam, ada sayur. Asingkan lah.
dan simpan untuk satu orang makan bagi setiap menu dan bagi setiap masa makan tu lah. Simpan selama 3 hari. Lepas 3 hari boleh keluarkan lah. Ini untuk kes-kes kalau ada keracunan makanan tu kita boleh guna sampel tu untuk test lah ada tak bakteria-bakteria penyebab keracunan makanan. Okay, seterusnya simpan makanan dalam bekas bertutup. Tak nak simpan dalam plastik ke, ikat getah ke, simpan dalam bekas bertutup lah. Okay, ini kita tengok suhu belah kanan ni adalah suhu, kita nak tengok suhu mempengaruhi pembiakan kuman. Kalau dekat atas warna hijau tu adalah suhu panas 75 ke atas kalau kita masak tu mendidih lah. So pada suhu ini kalau kita masak panas, bakteria dia akan mati. Kena panaskan sehingga mendidih dan masa dia kena mencukupi lah. So kalau dekat dapur mesti tahu kan kalau masak, mesti ada resepi sendiri. Kalau masak gulai ayam kena berapa minit, kena berapa suhu. Kalau masak kari daging kena berapa minit, masak nasi berapa minit, berapa lama. So kena adalah SOP-nya. Okay, yang kat tengah tu kita panggil suhu zon bahaya. Suhu zon bahaya adalah suhu bilik yang biasa. So bakteria pada suhu bilik ni dia boleh hidup dengan sempurna dan dia boleh membiak. Sebab tu kita tak nak simpan makanan lebih daripada 4 jam pada suhu bilik. Sebab dalam tempoh 4 jam ni dia akan membiak, apatah lagi kalau lebih daripada 4 jam lah. Okay, pada suhu bawah, suhu yang sejuk, bakteria akan tidur. Dia tak mati dia tidur. Sebab tu kalau kita keluarkan daripada peti sejuk, kita kena panaskan betul-betul makanan kita. Okey, seterusnya A. A adalah air dan bahan mentah yang bersih. So sebelum masak kan kita kena ada bahan mentah. So bahan mentah tu kita kena basuh. So air kita kena bersih lah. Pastikan air dan ais tidak tercemar dengan bahan kimia berbahaya. So air, pastikan guna air yang terawat lah, air daripada paip. Tak nak air yang disimpan di dalam bekas simpanan. Yang tu untuk cuci lantai boleh. Kalau cuci peralatan pun tak digalakkan guna air yang kita takung tu. Untuk cuci lantai, cuci dinding okey. Tapi kalau untuk cuci peralatan, untuk basuh kita punya bahan mentah, guna air direct daripada paip. Okey, elakkan makanan yang telah tamat tarikh luput. Okay, bila kita beli apa-apa makanan yang dah dalam siap packaging tu, pastikan label komplit Ada 5 benda yang kena tengok pada label. Yang pertama, nama sebutan sebenar makanan tu apa. Kena jelas lah kalau kicap manis, sos cili. Sebab ada banyak produk yang dia bila kita baca dia macam benda lain. Tapi sebenarnya dia adalah benda lain. Jangan tak boleh nak misleading lah. Tak boleh buat orang salah faham kepada makanan tu. Okey, yang kedua kena ada senarai ramuan. Kenapa pentingnya senarai ramuan? Sebab sekarang kita ada isu hypersensitif. So ramai manusia, ramai rakyat secara global lah, bukan sahaja di Malaysia, di luar negara juga ada masalah allergic kepada certain makanan. So dekat senarai ramuan tu kena letak segala jenis bahan ramuan yang kita gunakan dalam kita punya produk lah. Kalau kilam kena letak soya ke, telur ke, kacang ke, sebab ada orang yang allergic yang boleh menyebabkan kematian. So senarai ramuan penting. Seterusnya kena ada nama penghilang dan juga alamat. So kita nak tahulah kalau ada apa-apa aduan ke, so kita boleh tuju ke mana nak pergi, siapa yang proses makanan tu. So seterusnya adalah berat bersih kena ada, dan juga tarikh luput produk tu. Okey, pilih bahan mentah yang segar dan selamat. So saya rasa yang dah biasa bekerja di kedai makan, dapur, tahulah macam mana nak pilih makanan yang bersih kan, bahan mentah yang bersih. Kalau sayur tu kena cari yang segar, janganlah yang lebam-lebam. Banyak yang saya jumpa dekat dapur dah macam lebam, dah tak ada rupa dah, masih guna lagi. Kalau ikan tu pilih yang pejal, mata dia jernih, insang dia warna merah, sisik pun masih ada. Kalau sotong tu yang masih attach lah kepala dengan badan dia tu, tak tanggal. Kalau daging masih warna merah. Sama juga ayam, telur, makanan dalam kotak atau bahan kering. Kalau telur bila dah beli tu, kalau beli banyak nak simpan dalam stor, pastikan keluarkan dia punya sarang telur tu. Sebab sarang telur adalah favourite kepada lipas lah. Lipas suka bertelur dan berumah di dalam sarang telur tu.
Kalau bahan kering, pastikan dia betul-betul kering. Nama pun bahan kering kan. Jadi nak pastikan dia kering, jangan simpan bawah sinki. Simpan dekat tempat yang panas dan tak lembab. Untuk pastikan bahan kering kita tak berkulat ataupun tiada serangga. Okay, seterusnya K. K adalah kebersihan diri. Ini pun utama, penting ya. Kebersihan diri, pengendali makanan. So pastikan setiap kali sebelum masuk dapur, yang pertama kena mandilah. Dan juga pakai pakaian yang lengkap. Pakaian yang lengkap tu pakai topi ataupun tutup kepala. Kenapa kena pakai pakaian yang lengkap? Sebabnya secara semula jadi dekat badan kita ada bakteria. Dekat dalam usus kita ada bakteria yang boleh merosakkan makanan. So kalau kita buang air besar, bakteria tu daripada usus pergi ke air besar, lepas tu kita basuh tak bersih, tak guna sabun, kuku panjang, so dia boleh berpindah kepada makanan kita dan seterusnya pergi kepada makanan yang kita pegang tu. Sebab tu kena pakai sarung tangan ke, pakai penyepit, kena basuh tangan kerap. Okay, so kuku kena pastikan pendek, tak panjang. Kasut kena bertutup, tak nak pakai selipar sebab kat sini ada juga isu keselamatan, takut nanti air tumpah ke, air panas tumpah ke, ataupun sup kari kita angkat berat-berat jatuh atas kaki. So kena pastikan kasut bertutup, apron yang bersih dan berwarna cerah. Tak nak pakai yang colour gelap, tak nak pakai yang ada poket. Sebabnya yang masak ni kerjanya hanyalah memasak dan hanya pegang makanan saja. Tak nak kejap-kejap pegang pen, kejap-kejap pegang telefon. Okey, tidak boleh memakai aksesori ketika memasak. Aksesori ni contoh macam cincin, gelang, jam lah. Takut nanti kan terselit pula kotoran dekat cincin ke apa ke, lepas tu basuh tak bersih. Baju kena bersih. Okey, kena amalkan selalu basuh tangan. Bila pakai glove pun kena selalu tukar glove sebab biasanya orang pakai glove ni kejap dia pegang tu, kejap pegang ayam, kejap pegang kuali, kejap pegang rak, kejap pegang senduk. So salah di situ penggunaan glove Jadi bila nak pakai glove nak kena selalu tukar ataupun kalau memang dia pegang makanan, dia pegang makanan je. Orang lain yang akan cedok-cedok macam tu. Okay, so amalkan basuh tangan bila kena basuh tangan. Yang ni boleh juga ajar kita punya anak-anak belajar selepas ke tandas, sebelum makan, apabila menyentuh bahan mentah, apabila menyentuh permukaan tercemar ataupun kita punya anggota badan lah, muka, hidung, telinga. Semua tu ada bakteria. Dekat hidung kita ada bakteria, dekat dalam telinga pun ada bakteria. Jadi bila kita sentuh, pastikan kita basuh tangan. Sebelum dan selepas menyediakan makanan. Okey, selain daripada kita punya badan kita bersih, persekitaran kita pun kena bersih lah. Pastikan premis kita bersih. Kita gunakan peralatan yang perkakas yang bersih. Pakai kuali, periuk yang okey lah. Jangan pakai yang dah lama-lama, yang dah penyek, yang dah tak ada rupa tu. Yang tu boleh keluarkan daripada premis. Kalau kita simpan barang yang tak guna, simpan banyak-banyak dalam stor pun tak boleh juga. Nanti akan jadi rumah kepada lipas, tikus semua. Okay, makanan kita kena pastikan sentiasa bertutup. Sebabnya kita takut ada risiko lalat, lipas. Tong sampah pun sama. Tong sampah kena cukup lah. Kalau kita ada banyak sampah dekat dapur, pastikan tong sampah kita banyak. Kalau macam ada sikit je, satu okey, satu dua pun cukup. Dan pastikan tong sampah tu tak melimpah sampai air-air keluar. Nanti akan tarik lipas, lalat, tikus semua. Okey, seterusnya tadi kita dah cerita masak lah. Masak tadi macam mana kita nak jaga keselamatan makanan lah. Simpan betul-betul, masak betul-betul, pengendalian makanan yang betul, kebersihan diri, kebersihan dapur. Okey, seterusnya kita amalkan memilih MBC. So kita sebagai pengguna kena jadi pengguna yang bijak lah. Kita ada hak, tak ada orang paksa kita kena beli roti brand A, tak boleh. Kita nak, kalau kita rasa brand B tu lagi bagus, kita beli brand B, tak ada orang paksa. So dekat sini ada banyak pensijilan kami di bawah bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Kami ada banyak pensijilan, kita ada lesen. Even ais pun kena dikeluarkan daripada kilang ais yang berlesen. Jangan suka-suka hati beli dekat kilang yang memang tak ada lesen. Kalau kilang ada lesen, dekat packaging dia tu memang dia kena ada label ais, berapa berat dia lah. Dia ada, kalau ais ni dia tak banyak label macam produk lain, tapi at least kena ada nama dia, ada berat dia, nama kilang lah.
Okay, ais pun ada lesen. Sama juga dengan air minuman kita, air minuman yang putih tu. Air putih tu kan ada yang penutup biru, penutup hijau, penutup putih, itu pun berlesen. Tak boleh suka-suka hati nak keluarkan air minuman nak jual atas nama brand kita lah. Okey, dekat sini contoh ada sijil mesti dekat sini. Mesti ni adalah untuk kilang makanan. Mesti GMP HACCP adalah untuk kilang mengeluarkan makanan proses. Contoh macam biskut, roti, air kotak ke, air minuman ke, itu mestilah. Mesti ni adalah yang paling minimum. Dia paling minimum dan juga dia wajib. Semua kilang wajib ada pensijilan program jaminan keselamatan makanan ni dan mesti ni yang paling minimum lah, free. So wajib ada. So kalau kita beli apa-apa makanan yang diproses daripada kilang, pastikan ada label ni, mesti ke GMP ataupun HACCP, salah satulah. Dan dia wajib. Kalau tak ada tu maksudnya dia tak mohon dengan KKM. Dan KKM tak adalah pergi cek untuk dapat sijil sebab kita kena mohon dulu baru kita bagi sijil lah. Okey, yang kedua adalah BEST. BEST ni nama panjang dia adalah bersih dan selamat. BEST ni adalah untuk dapur. Dapur yang masak dan dia menjual dekat situ. Contoh macam kafe, caterer. Macam kilang tadi kan dia tak jual dekat kilang kan. Biasanya dia akan pergi hantar ke kedai runcit ke, supermarket ke. Tapi BEST ni adalah untuk dapur yang menjual di situ. Contoh kantin, R&R, kafe, hotel, restoran, best lah. Best ni syarat dia kena markah pemeriksaan daripada KKM 86 dan ke atas dan dia punya dia elemen-elemen tu mencapai kriteria lah. Okay, seterusnya adalah Trust My Catering. Yang ni kita bagi kepada caterer. So kalau nak buat program ke, makan-makan ke, potluck ke yang kita nak order makan, tanya dulu caterer tu, ada tak pensijilan Trust My Catering? So kalau dia ada, maksudnya KKM dah check dan KKM iktiraf dia lah. Okay, ni memilih MBC. Okay, yang ketiga ni, melaksana kendiri. So kita dah banyak-banyak tadi, yang penting ni melaksanakan kendiri. Sebab bila kita melaksanakan kendiri ni adalah pemeriksaan sendiri. So kita periksa sendiri, kita pilih caterer tu ada Trust My Catering ke? Kita punya dapur bersih ke tak bersih. So kalau dulu kita ada perkenalkan kendiri punya program, KPM bekerjasama dengan KKM dan kita ada bagi taklimat lah. Saya setiap tahun bagi taklimat kendiri ni untuk sekolah dan dapur asrama. So sekarang program tu dah diserahkan sepenuhnya kepada KPM. So nanti boleh tanya pegawai PPD ke, tanya cikgu kesihatan, PKM, ada lagi tak borang kendiri? Sebab saya tengok bila kita pergi cek kantin banyak yang dah tak ada. Dah tak ada borang kendiri tu, tak isi. So kami daripada KKM, kami tak ada dalam pantau kendiri tu sebab program tu dah sepenuhnya kepada KPM. So kami hanya pantau kebersihan yang macam biasalah yang kita pergi cek bagi markah rating tu. So wujudkan balik kendiri kalau belum ada, kalau dah tukar-tukar tender, dah tak tahu borang tu kat mana, boleh refer PPD lah. So untuk dapur asrama kita ada program ProCam, program keselamatan makanan. ProCam ni baru lagi dan dah ada beberapa sekolah yang memang dah praktis, cuma saya risau kalau tendernya dah bertukar. So mungkin penyelia asrama yang dah pergi training tu kena tengok balik ada lagi tak file-file, kalau tak ada kena wujudkan balik lah. Kenapa pemeriksaan sendiri ni penting? Sebabnya kita periksa dapur kita hari-hari. Macam owner, bos dekat dapur tu check, lepas tu ada pula part guru kesihatan check seminggu sekali ke, lepas tu ada PKM pula check 2 minggu sekali. So kerap lah. Kalau nak tunggu KKM datang, KKM pergi sekolah, biasanya 2 kali, 3 kali yang kita akan pergi sekolah. So apa benda yang ada dalam borang-borang tu? Benda yang sama macam KKM check. Contohnya tempat masak bersih ke tak, lantai okey ke, ada yang pecah-pecah ke, meja bersih ke tak, peralatan perkakas bersih ke tak, tong sampah macam mana, kain lap bersih ke ataupun kain lap yang sama guna untuk lap meja, lap pinggan, tempat cuci tangan, sinki tu ada sabun ke tak, ada tisu ke, peti sejuk kita bersih ke tak bersih, penuh ke, melimpah ke, bahan ramuan disimpan dalam bekal bertutup dan periksa tarikh luput. Jadi buat kendiri sebab ini adalah langkah proaktif untuk kita melaksanakan penambahbaikan dengan segera lah. So jujur, masa jawab tu jujur. Kalau kata peti ais rosak, tulis rosak.
Nanti minggu depan tengok balik dah betul kan ke belum. Kalau hari ni pekerja si A tak potong kuku, esok tengok kuku potong ke tak. Kalau cakap potong kuku tu suruh dia potong terus lah. Okay. Okay, ini 3 kaedahnya beku defrost yang betul. Saya selalu tekankan dalam saya punya taklimat lah sebab banyak yang kita jumpa. Tak betul cara defrost ni. Bila kita pergi dapur ada yang letak bawah air bertakung. Letak je dalam sinki, letak daging banyak-banyak lepas tu biar je air tu bertakung. Salah defrost dia kena letak bawah air mengalir sebab bila kita bekukan kita punya bahan mentah, bakteria kan tidur. So kita kena make sure air tu mengalir sampailah daging tu betul-betul lembut. Okay, kaedah kedua adalah menggunakan microwave. Tapi microwave ni kecil kan. So kalau dekat rumah kita okey lah pakai microwave. Kalau dekat dapur, dekat kantin so far saya tak pernah tengok lagi lah menggunakan microwave untuk nyah beku. Okay, yang ketiga dari freezer, sejuk beku tu kita alihkan ke chiller. Daging yang beku-beku tu, contoh kita nak masak tengah hari, daripada semalam kita dah letak dekat chiller, dekat sejuk dingin. Pagi kita keluarkan, kita letak bawah air mengalir. Jadi tak adalah lama kita letak bawah air mengalir tu. Okay, so 3 kaedah ni kena praktiskan betul-betul. Biasanya yang paling okey adalah yang dekat bawah tu. Daripada freezer pergi ke chiller, lepas tu bawah air mengalir. Okey, sekiranya ini pun saya dah cerita tadi. Kalau beli makanan yang berbungkus, roti ke, kaya ke apa-apa ke, pastikan ada label lah. Penting ada label. Kalau tak ada label, banyak juga yang tak ada label kan macam tempe tu tak ada label. Susah nak cari yang berlabel. So pastikan makanan tu tak lebih daripada tarikh luput. Jangan cuba-cuba nak makan yang dah expired. Baca dengan teliti dan patuhi cara penyimpanan makanan. Biasa kalau susu dia akan cakap buka goncang sebelum minum, simpan dalam peti sejuk selepas buka. Contoh kalau nugget kena nyah beku dulu, ada nugget yang tak payah nyah beku. So baca dulu cara penyimpanan sebab lain-lain kilang, lain-lain dia punya teknologi, lain-lain dia punya cara pembungkusan. Okey, elakkan membeli makanan dengan pembungkusan yang telah rosak lah, contoh kemek, karat atau menggelembung. Elak makan makanan yang telah disimpan lama. Okey, itu sahaja. So saya harap boleh ambil input daripada saya punya slide, boleh sentiasa tengoklah dekat dapur tu tegur-tegur mana yang salah, mana yang terlepas pandang sebab kadang-kadang kita buat benda yang sama hari-hari kan. So mungkin ada yang terlepas pandang. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.